Hai guys, kita ada sebiji motor baru sampai. Inilah Keyway XDV 180. Harga bulanan anggaran dalam 280 saja 5 tahun. Okey, korang tengok bentuk dia. Ini warna putih. Okey, bentuk memang lawa. Bentuk dia macam XDV 160. Tapi ini harga lagi murah, CC lagi besar. Kita tengok motor ni. Jom. Enjin datang 174cc, single oil can 4 stroke 4 valve. Motor ni datang color TFT meter. Korang nampak dia punya size sama dengan tapak tangan saya. Ini sangat besar di belakang skrin. Nampak besar gila. Lampu depan, signal depan. Lampu belakang, signal belakang. Semua pakai full LED. Kunci keyless. Kunci dia besar macam kunci kereta tau. Okay, kalau kita nak start motor, kita pastikan ada kunci dekat pada motor. Kita pulas. Contoh, kalau dia punya bateri kunci kong, kita boleh buka kunci ni, tarik benda ni, masukkan kunci. Macam ni. Kita boleh start tanpa kunci bateri. Belah kiri ada kompartmen. Ini bentuk macam boleh kepak, tapi sebenarnya tak boleh. Nampak? Kita kena tarik kuat sikit. Sebab dalam sini ada magnet. Okey, saya cuba letak sama handphone. Nampak? Kompartmen dia tak besar, agak kecil. Tutup. Tapi sebelah kanan sini ada kompartmen saiz. Kena buka magnet. Dia pakai magnet juga, tapi kecil lah kompartmen dia. Dua-dua pun kecil. Dalam Keyway punya website, dia tunjuk motor ni ada USB. Tadi saya pasang motor ni, saya buka kompartmen, saya cari-cari tak ada USB. Sebenarnya USB tu dekat sini. Jauh sangat. Kalau kita nak charge handphone susah lah. Korang tengok dia punya seat, sangat lembut kan. Storage dia agak besar. Satu helmet confirm tak ada masalah. Tank minyak ada 10 liter. Lagi besar daripada XDV 160. Hanya ada 8.1 liter saja. Motor ni pakai air coolant radiator dekat sini. Dia punya ketinggian seat ada 870 mm. Korang tengok Saya cuba duduk atas motor ni. Tinggi kan? Bukan saya rendah, motor ni yang tinggi. Korang jangan komen yang bukan-bukan. Tayar depan, tayar belakang pakai disc. Ada ABS Depan belakang pun ada ABS. Yang paling penting ada traction control. Berat motor ni ada 145 kg. Agak berat lah. Korang tengok, saya tolak motor, nak tolak pun ada sikit susah. Untuk kelebihan, motor ni datang dengan monorail, built-in monorail. Jadi korang tak perlu beli monorail asing dekat Shopee. Yang kedua, seat lembut gila. Yang ketiga, ada TFT screen yang besar. Yang keempat, motor ni ada kamera. Yang kelima, tayar depan, tayar belakang ada ABS. Yang penting ada traction control. Tu kekurangan motor ni. Ada, walaupun ada dua kompartmen, tapi kompartmen dia sangat susah buka. Lepas tu tak besar, tak dalam. Jadi kalau kita masa bawa motor, kita nak letak handphone, nak buka takut handphone terjatuh. Yang kedua, USB dekat sini. Jadi dia ada risiko lah masuk air hujan. Yang ketiga, motor ni sangat berat dan sangat tinggi. Untuk pendapat saya, motor ni kurang sesuai sikit untuk badan jenis comel loteh macam saya. Ramai dia compare motor ni dengan Nexi 180 sebab CC sama je 174. Kalau korang nak tahu apa Nexi yang ada, korang boleh tengok dekat sini. Guys, motor ni ready stock. Jadi kalau korang nak tengok motor ni, boleh datang kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Yang paling penting, kedai saya ada pusat servis. Kita jumpa nanti. See you guys.